Aduh, bunyi apa lagi tu? Bising lah orang sebelah ni. Aduh, tak tenang aku nak tidur macam ni. Tak boleh jadi. Hello Cik. Ni bilik 502. Ya, tuan. Ada apa-apa lagi boleh saya bantu? Okey, macam ni Cik. Encik bagi tahu je lah saya apa kena dengan bilik sebelah ni. Hari ni pun buat bising lagi tau. Ganggu betul lah. Saya nak tidur, lepas tu dengar macam bunyi orang menari kat sebelah. Saya tak boleh lah macam ni Cik. Tolong lah Cik. Mustahil tuan. Bilik tu memang sentiasa dikunci dan tak dibenarkan siapa-siapa masuk. Aduh, korang ni serius lah. Nak tipu orang agak lah. Saya ni dengar sendiri kot. Buat apa saya nak tipu? Buat apa saya nak ajar-ajar reka cerita yang bilik sebelah buat bising? Apa yang saya dapat kalau saya reka cerita bilik sebelah buat bising? Kenapa pula saya nak bangun pukul 2, 3 pagi ni semata-mata nak buat prank yang cakap bilik sebelah buat bising? Suka hati korang lah, apa-apa je lah. Tapi please lah, tolonglah. Buatkan bilik sebelah ni slowkan sikit lagu tu. Okay? Please lah. Okey, baiklah tuan. Kami cuba sesuatu. Maaf atas kesulitan yang tuan lalu sekarang ni. Okay. Boleh naik gila aku hari-hari macam ni. Aku rasa memang ada orang lah kat bilik sebelah ni. Entah apa tu hotel ni nak sorok-sorok sangat. Macam mana Aku rasa macam nak check. Pintu memang takkan buka. Tapi kat dinding ni ada lubang kecil tau. Patut ke tak aku tengok? Aduh, kalau aku tengok kan nanti dituduh mengintai pula. Check je lah. Apa? Ada perempuan siap. Elok je menari. Cantik tu cantik juga tapi kalau malam-malam macam ni mengganggu Dia orang ni, aku dah agak dah dia orang ni tipu. Cucu je lah cakap bilik ni bilik reserve untuk VIP ke apa, cakap je lah. Bukannya aku nak marah pun. Tapi gila lah perempuan ni. Cantik kot. Aish, apa aku buat ni? Dah mengintai pula aku. Hello. Ni bilik 502. Ada apa, cik?